Bagaimana cara mengatakan penyorot dalam bahasa Inggeris? A, pen, B, marker, C, pencil, D. highlighter. Jawapan yang betul ialah pilihan D. Highlighter. Bagaimana cara mengatakan penyorot dalam bahasa Inggeris? A, Paperclip, B, stapler, C, tape, D. scissors. Jawapan yang betul ialah pilihan B. Stapler. Bagaimana cara mengatakan klip kertas dalam bahasa Inggeris? A, B, Binder. C, Paperclip. D. Staple. Jawapan yang betul ialah pilihan C. Paperclip.